Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kes kali ini pula melibatkan seorang isteri, zaujah, yang meninggal dan meninggalkan seorang zaujah, suami, bapa dan Kes begini termasuk dalam salah satu kes Al-Ghurrawaini, kes yang masyhur lah. Jadi pembahagiannya tidak sama dengan kes yang lain. Jadi macam mana pembagiannya? Pembagiannya, ibu ni dia akan dapat 1/3 baki selepas tolak az-zauj lah. Jadi di sini zaujah dia akan dapat 1/2 seperti ada anak. Jadi 1/2 bakinya ialah 1/2. Jadi dapat 1/3 daripada 1/2, maka jumlahnya lah 1/6. Jadi 6 inilah kita akan jadikan sebagai asal masalah. 1/6 tambah 1/2, yakni 1/2 kita samakan pembawanya 6 kita dapat 3 sama dengan 3/6. Sini 3. Jadi 1 tambah 3 4, bakinya ialah 2. 6 tolak 4 sama dengan 2. Ya, selesai kes pertama. Terusnya di sini terjadinya kematian bertindih. Seterusnya zauj pula yang meninggal, yang mati, dan warisnya tidak sama dengan zaujah tadi. Dan di sini kita dapati bahawa suami tadi ini ada lagi isteri yang lain, isteri yang kedua. Jadi bila zauj mati, meninggal, suami meninggal, dia meninggalkan seorang zaujah dan Jadi untuk kes yang kedua ni ada 2 waris saja, iaitu zaujah dan Jadi zaujah akan dapat 1/4. Pula akan dapat baki asabah, iaitu 3/4. Jadi sini 1/4-nya di sini 3. Jadi 4 ni dipanggil jami'ul masalah, keseluruhan masalah ataupun asal masalah bagi yang kedua ni. Kemudian sekarang kita akan perhatikan antara jumlah masalah kedua atau asal masalah yang kedua dengan bahagian si mati yang kedua, itu zauj. 3 dan 4. 3 dan 4 ni tidak boleh bahagilah. Tidak boleh bagi, terjadi tabayun. Masalah tabayun, untuk kita dapatkan dia punya masuhat bihil masalah ataupun al-jami'ah, bahagian waris di tempat yang pertama ni, masalah yang pertama akan didarab dengan jumlah masalah yang kedua ataupun asal masalah yang kedua di sini, 4 ni. Jadi abun 2 akan darab dengan 4, maka akan dapat 8. Buat saya 1 akan darab dengan 4 sama dengan 4. Untuk kita dapatkan asal masalah jami'ah ni, kita akan darab jumlah masalah yang kedua dengan asal masalah yang pertama. 4 darab 6, maka kita akan dapat 24. 24 ni adalah al-jami'ah. Ini bahagiannya tadi.
Di sini pula untuk bahagian waris si mati yang kedua tadi ni, yang bahagian sini zaujah dengan amnya ni, dia akan darab dengan di sini waris waris si mati yang kedua ataupun orang yang ada bahagian pada masa yang kedua, caranya ialah jumlah nasib ataupun bahagian si mati yang kedua di pasal yang pertama. Di sinilah 3 darab dengan nasib atau bahagian waris yang si mati yang kedua. Jadi 1 darab 3 3 darab 3 9.